kasih kepada semua pihak memberi sokongan sehingga hari ini. Upin dan Ipin, identiti budaya Malaysia yang berjaya mentembusi hati. Belayalah kita semua. Selamat datang ke Majlis Perasmian LC Expo. Meriah dan menggambarkan betapa satu suasana yang memberi inspirasi industri animasi dan kreatif, terutamanya dalam konteks ini MDEC kita juga memberikan sokongan. Kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah menyokong, dari rakan industri, daripada sponsor kita Praban dan juga MDEC dan juga sponsor-sponsor kita yang lain yang telah berjaya bersama-sama mewujudkan LC Expo ni sempena sambutan 20 tahun Lekopak Production. Kalau Lekopak dah berusia 20 tahun, saya sendiri dah bekerja di Lekopak selama 19 tahun dan saya rasa sangat berbangga pada hari ini kita dapat meraihkan ulang tahun ke-20 yang bukan orang kata biasa-biasa ni, dan saya sendiri membesar dan berkembang, orang kata berjaya bersama dengan Lekopak sepanjang perjalanan saya atau kerjaya saya di Lekopak Production. LC Expo 2025 bukan sekadar persembahan. Ini adalah memori yang dicipta untuk generasi akan datang. Ada talk, ada workshop, ada aktiviti-aktiviti seperti podcast, TikTok live. Malam ni sembahannya sangat meriah kanak-kanak. Anak-anak saya sangat teruja melihat watak-watak yang ada dalam Upin Ipin tu. Tahniah sekali lagi daripada saya kepada Lekopak. Happy birthday. Atas ulang tahun majlis ini, saya merasa bangga kerana Lekopak makin bertambah maju dan banyak memberi jasa kepada negara. Saya hadirkan diri sebagai puteri manis dan saya baru je habis buat konsert untuk menghiburkan semua peminat-peminat cerita puteri, Upin Ipin dan animasi yang lain. Dengan konsertnya dan di waktu siang dengan sesi-sesi talknya yang begitu banyak manfaat, banyak informasi yang saya dapat, banyak pengetahuan yang saya dapat. Ini adalah satu kejayaan besar untuk dunia animasi dalam negara kita, yang mana saya boleh katakan yang Lekopak ni bukan jenama lokal sebenarnya, dia dah jadi satu jenama antarabangsa. Saya adalah pelakon suara watak Harimau Kumbang dalam cerita Dongeng Sang Kancil. Selamat ulang tahun ke-20 buat Lekopak, terus maju jaya, terus hiburkan kami. Saya mengambil peluang ni untuk mengucapkan tahniah setinggi-tinggi penghargaan kepada Lekopak. Dah 20 tahun bertapak dalam dunia animasi. Datuk dan Datin, tahniah, saya cukup mengidolakan, memberikan inspirasi kepada saya dan juga rakyat Malaysia. Selamat ulang tahun 20 tahun. Saya dengan ini mengucapkan selamat hari jadi yang ke-20 untuk Lekopak dan saya harap mereka akan kekal hebat dan juga mekar mengharumkan nama negara di seluruh muka bumi dan di Masakti. It was amazing punya event kan, Expo. Walaupun pertama kali LC baru buat, tapi memang dahsyat lah kan. Dia punya setup apa semua. Pada saya, Lekopak adalah memang legendary dan hopefully Lekopak akan lebih berjaya di masa akan datang, insyaAllah. Hari ini rasa teruja sangat dapat hadir ke event 20 tahun Lekopak, company Upin Ipin kita panggil, dan saya doakan Upin Ipin terus maju jaya, luar biasa kan. Theme park ni akan jadi first live theme park, terutamanya di Malaysia. Contohnya kita pergi tahun lepas dengan hari ini sama je. Tapi live theme park ni dia berubah mengikut zaman lah. Apa yang ada di kaca TV tu dia akan reflect kat dalam theme park tu. Jadi every time kita pergi kita akan dapat experience yang berbeza. Kami sangat berbesar hati, banyak aktiviti di sini dibuatkan dan juga dapat memanfaatkan maklumat ramalan banjir yang kita sediakan. Di samping itu pengunjung juga pastinya akan terhibur dengan aktiviti Upin dan Ipin. Banyak aktiviti dan game yang disediakan untuk orang ramai. Jadi lepas ni kita akan terbang lebih tinggi dengan projek-projek besar seperti taman tema kita di Genting Highland dan juga projek-projek filem kita. Siapa yang telah datang LC Expo tu pasti dah tahu dah projeknya yang mana. So terima kasih banyak-banyak terutamanya kepada semua peminat. Tanpa anda siapalah kami, LCP Power. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan LC Expo, tenaga kerja Lekopak Production yang di belakang tabir, yang semua yang terlibat daripada A sampai Z. Dan saya harapkan dan saya ucapkan semoga Lekopak terus maju jaya dan terbang tinggi bersama dengan peminat seluruh dunia semua. Selamat ulang tahun ke-20. Semoga kita terus terbang tinggi. We lead, others follow. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua kru backstage, terutamanya yang handle bahagian talent. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua peminat kerana sentiasa support Upin dan Ipin.